Oh, tahun lepas RM40. Kalau besar RM70. Sekarang kita tengok. Kita nak tengok reaksi orang yang sering makan durian. Kerana di kampung kan dia punya kebun durian. Ini dia cuba durian duri hitam. Duri. Ambil biji bawa balik. Sedap. Macam rasa dia macam durian jantung kalau dekat. Tapi dia kuning. Ada pahit-pahit dia. Sedap ya. Sedap. Luar biasa. Betul? Ya, macam durian jantung kan rasa dia. Macam durian kita biasa. Dia kuning kan. Sedap Pahit Tapi ni kuning manis tu. Sedap Alhamdulillah. Dah ibu dah ya. Tak boleh nasi yang malam tu. Ni dia yang bulan lepas ni. Mungkin makcik Noni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita dah siap-siap semua nak bergerak ke Kuala Lumpur pula. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan lancar saja. Okey, alhamdulillah sekarang kita dah bergerak dari kampungnya Makcik Orchid, Felda Midoi. Ini kita lewat kawasan kampung Makcik Orchid. Kawasan kampung. Tadi kan pagi kita dah lewat, tapi tak ada jauh, tak sampai sini. Oh, mana? Oh, ni. Oh, ni rumah asal ni. Oh. Tu nombor 1 tu? Yang sana yang ni dia buat lain namanya buat sebelah. Oh, ni juga rumah asal. Ni asal tapi dia cat aje lah. Oh. Tukar pusing kan. Tak banyaklah, beberapa je. Perjalanan kita melalui kampung. Saya tengok dah robok. Oh. Tahun 60-an. Ni tahun 60-an. Dah roboh. Saya lahir 65 dah ada. Ni juga mana pakcik? Ni pun antara Lawa tahun 65 mungkin. Oh, dia serupa semua. Sama je, bahannya sama, bentuknya sama, saiz dia semua sama. Ya. Ni ada sikit lagi. Ni tempat lepak-lepak je cik tadi. Dah ada orang lah, ni anak-anak je. Tu ada satu tu apa makna dia pakcik? Tadi ada tulisan satu. Mereng kat dia. Ini pun antara masa kita tak ada orang. Tak ada waris lah maknanya. Ni macam tak ada orang duduk lah sangat. Oh, okeylah. Ni kita pusing kampung makcik Jalan Tempanis. Sini kami mengetek sini lama-lama. Ni yang beli bihun sedap kata. Oh. Dia cakap bihun tu sedap. Tu yang semalam beli lagi. Okeylah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut perjalanan ke Kuala Lumpur. Terima kasih banyak Felda Midoi. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing-pusing ikut je kan. Ada cerita kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi sebelum kita lanjutkan perjalanan, kita singgah untuk makan siang dekat Nasi Gepuk Kremes. Apa tu? Oh, by Nurlais Kitchen. Nurlais Kitchen. Kita try tengoklah kalau boleh makan. Sini apa kita? Dah masuk highway kita dah tak berhenti dah. Ibu nak ambil makanan awak. Ambil ni, baju dia nampak. Sebelum kita lanjutkan perjalanan yang panjang, kita makan siang dulu kerana ini jam makan siang Atawa. Ya? Buat lagi siapkan. Kita dulu pergi Perlis lagi berapa orang lah? Cik Maizi, Cik Sita. Apa ni? Apa Perlis? Sumbat angak. Sumbat je. Tapi masih enjoy. Sebab kereta sendiri. Kita suka hati nak pergi mana. Jadi ada gigi hitam.
tu ada baby chap. Oh, ada durian tu. Hitam black corn. Oh. Kita bungkus kan. Ini kan mau dulu dulu. Boleh? Pesan je dulu. Air panas ada tak? Air panas Cik, inilah yang kita cari semalam ni, makcik. ada lagi saking tak ada. Oh. Apa kita beli je yang ni dulu sikit. Kita cuba. Untuk rasa. Minta dia masuk dalam tu je. Okey. Dan ambil je video dulu. Ni durian duri hitam 1 kilo RM13. Jadi makcik pilih. Minta dia buka lawan ni. Tak, nak masuk bekas, nak bawa bekas. Dalam 2 biji gitu. Besar. Pilihlah agak-agak dua bekas tu. Berbekas memang okey. Dia isi banyak. Okey. Tengok. Ha. Ibu. 2 kilo sangat. 2 kilo. 2 kilo setengah. Boleh lah. Nanti kalau tak penuh, tambah yang kecil satu. Kan? Kalau penuh 2 bekas. Ibu ketawa. Ibu tengok. Kita tengok. Ya. Blackton. Oh. Ini kisah tahun pula. Tahun lepas. Ini kira nak RM40 ni. Kan, sekarang jatuh betul harga dia. Iyalah. Oh, tahun lepas RM40. Kalau besar RM7. Oh. Rasa buah rasa. Ni kita makan kat situ. Banyak isi penuh lah. Tapi Penuh. Apa tak cukup tambah bekal lain. 1 kilo RM13. Sekarang 13 dia jatuh sekarang. Belum ni. 40 kilo. berbekas penuh. Isi dia pun banyak. Tak apa, lebih kita makan kat meja. Kita rasa. Boleh berat kita rasa nanti kalau dia pun saking. Cuba lagi. Boleh bawa biji dia balik tanam kat Dia dalam. buat benih. Boleh tak bawa balik? Boleh. Keringkan. Dekat imigrasi boleh? Tak lah, biji aja keringkan. Oh, Basuh bersih-bersih, keringkan lah. 2 kilo. Tak apalah, nanti kan kita ramai. Makcik aja macam 4 ni seorang. Ni duri hitam Yang dari tak mana? muat kita makan. Ha? Dari Dari mana ni, Uncle? Apa? Ini Ni yang durian dari mana? Dia sekemat. Segamat Sunil. Tamat Oh, Tasik Segamat. Alai. Ha? Oh, Tasik Alai. Segamat punya. Ni durian Segamat betul. Betul. Bukan durian Pahang mana kan? Tak ada lah pang sampai sini sebab. Tolok. Satu dulu. Dia gambar. Okey. Nanti kita makan. Ini nak makan dah kena taruh penuh sekali. Nak apa yang tu makan? Yang ni makan, bawa. okey. Sedap kan? Cukup. Tengok ni dekat. Tak apa. RM32. Kalau biji dia ditanam hidup dah? Hidup. Hidup. Bawa balik. Tunggu lama 8 tahun. Kalau kali ni 5 tahun. Oh, Oh, lama sikit. tak apalah kita cuba je. Yang Dia bawa-bawa. Bismillah. tu yang kita bawa. Betul macam. Oh. Dalam kereta ni kita boleh makan. Tak sabar. Lepas makan nasi tu kan. Nasi Makan nasi dulu. Baru makan durian. Nanti kan tak makan nasi. Awak suka makan durian? Ni yang orang suka makan durian. Awalan model. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ambil lah. Oh, warna dia. Nyama dulu. Cuba ibu rasa. Nyama-nyama. Pegang dompet. Seorang satu tu. Seorang satu. Gebu-gebu. Cuba. First time ni cuba duri hitam. Kita tengok. Kita nak tengok reaksi orang yang segeng makan durian. Kerana di kampung kan dia punya kebun durian. Ini dia cuba durian duri hitam. Duri. Ambil biji bawa balik. Sedap. Macam rasa dia macam durian jantung. Kalau dekat, tapi dia kuning. Ada pahit-pahit dia. Sedap ya. Sedap. Luar Sedap. biasa. Betul? Ha? Sedap sayang. Sedap. Ya, macam durian jantung kan rasa dia. Macam durian kita biasa. Dia kuning kan. Sedap eh. Pahit eh. Macam ada yang di kebun bapak. Cuma beza dia. Kira berapa ni? 30 lebih. Tak habis pun RM50 Tak habis. Ni kalau ada yang macam dekat kebun bapak dia. Durian jantung. Tapi kuning. ni kuning manis tu. Cari Alhamdulillah.
Yang kata Tak cukup buka lagi lah. jadi kita makan dia ambil sendiri je. Itu lauk-lauk dia ambil sendiri je. Okey, kita lanjut makan siang dulu. Tak makan. So, Hawa juga makan, alhamdulillah. Hawa juga makan, alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. 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 Dapat juga merasa kan. sekarang boleh tonton. Kita beli memang Ni asyik poster. Sedap memang. bukan untuk tengok. Beli untuk makan. Ini dia Dura kita. Saking kita try saking pula. Okey. Langsung lah kita makan di sini. Tunggu dia dah. Tak tahan kita. Kerana memang sebelum pergi ke Malaysia ni kemarin, saya tu dengar makcik ni buka ni. Ya. Ni sama. Sama juga. Ya. Tu kan makcik nak bawa balik. Sama je, banyak 3. Jadi kemarin sebelum saya ke Malaysia, saya tu dengar cerita kalau di Malaysia tu tengah musim durian dan tengah jatuh harga Musang King dan Blackthorn. Durian-durian premium tu jatuh. Nah, jadi pas pula ni memang menguatkan hati juga untuk pergi dan merasakan juga macam mana rasa durian Blackthorn ataupun Musang King. Dan alhamdulillah rezeki kita ini sama Makcik Orchid. Kita singgah dekat salah satu kedai dekat Segamat, kita cuba durian Blackthorn. Memang ni warna dia tengok. Tadi tu kata yang uncle yang jual tu, kalau dulu tahun lepas itu jualnya sekitar RM70 1 kilo. Yang besar 40 sampai RM70 kalau yang besar. Tapi sekarang dia 1 kilo cuma RM13. Rezeki lah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi jam? Memang mantap betul saudara. Dia manis, terus ada pahit-pahit dia. Mantap. Ya Allah. Dia tu kering Dia kalau besok dia agak ni lembek. Ini kan baru. Creamy. Dia pahit-pahit dia. Biasa kalau dekat dapur Cina suka yang begini. Cina kan ada pahit-pahit. Dia ada lemak ni. Alhamdulillah. Jadi kita dah singgah makan siang dekat kedai situ tadi. Dan alhamdulillah kita terserempak juga dengan duri hitam. Tadi kita juga dah sempat cuba, alhamdulillah. Tahu tak? Ni isteri saya spesial durian langsung di depan muka. Langsung 5 alhamdulillah, tapi memang sedap. Rezeki lah. Ni kita langsung bergerak nak menuju ke Kuala Lumpur pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tu jet apa tu? Dari Petronas ni tahu betul kalau ikut ni apa. Awak datang kita makan kat sini je. Jalan. Dia punya baja tak tahu macam mana punya. Ni kan baja. Yang tu rasa dah besar sikit. Rasanya ni dah berbuah ni. Ramai ada family. Okey, ternyata sekarang ada roadblock. Dia cari ni, ada cari sesuatu. Kereta yang mungkin lebih hal lagi. Tangkap. Dia dah tangkap. Tu lah. Ini dia Cari kereta laju ni. lepas ini pakai krab. Dia di atas. Di bandar atas. Kita semalam lalu di bandar bawah kan. Masuk mall semua tu. 2 helai. Murah kat sini. Murah. Karpet murah. Tapi kita tak sempat lah nak masa. Nak shopping. Aku minum air putih. Yang mana? Kamu mau tidak berteman sama aku? Mau? Kamu mau naik
tol dari Johor Bahru sampai ke tol ni. Berarti tanda kita dah masuk Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Sekarang masuk juga kita dekat Kuala Lumpur. Dah sampai kita ada awak. Itu kereta dek. Kereta untuk dijual, pilihlah salah satu. Kita pinjam 2-3 hari. Buat jalan-jalan Kuala Lumpur. Sedap. Ada awak? Ada awak? Balik ke jalan balik. Dalam bintang jalan MB. Boleh kita dekat Ambil susu keluar di sebelah kiri. window games. Nak main apa roller coaster apa-apa lah main. Ini jalan Anak-anak muda je pandang ni. Nak ke mana macam kena anak-anak je. Okey, Alhamdulillah sekarang kita dah sampai dekat penginapan kita di Kuala Lumpur. Tapi kita nak masuk dulu, kita nak tengok, nak tanya dulu ke orang ni. Tanya makcik. Mak tak bagi nak. Jadi sekarang kita nak masuk ke apa tempat nginap kita selama di Kuala Lumpur. Kita akan nginap dekat Anggun Residence. Tapi kita ni masih cari jalan masuk. Jadi kita tadi dah registrasi apa-apa lah, ngambil kartu ni. Kita cuma jumpa security. Lepas tu kita naik ke atas. Dah ni Encik Rahul. Jadi kita tinggal masuk je ke dalam ni. Kaki kot. Untuk lift. Apa tadi? Wah, tu dia. Alhamdulillah sekarang kita dah sampai. Oh, awal lagi. Nampak kan? Oh. Tapi kita jalan kaki jauh. Jadi sekarang kita nak naik ke kamar pula. Kita tengok macam mana kamar dia. Kita review. Jadi kalau ada yang nak tengok kita mereview Impiana Sky Anggun Residence by Impiana Sky Home, jom kita naik sama-sama. Bismillah. Mak awati. Jadi kalau dia nanya Rahul di Kuala Lumpur nginap di mana? Jadi kami nginap di sini. Nak tengok macam mana suasananya, kita ikut kami. Nanti Buat dia masuk. so jadi kita masuk ni, saya nak tunjuk, nak mereview. Wah, ni nanti kita tengok toilet dia. Oh, ada dapur dia. Ada dapur dia terus. Oh. Oh. Alhamdulillah. Jadi itu yang kita pandang. Alhamdulillah. Wah. Ni ada apa? Kita nginap di sini ada apa? Gini. Okey, alhamdulillah sekarang kita dah sampai dekat tempat penginapan kita selama di Kuala Lumpur. Jadi di sini tu kamar ni rasa menghadap kota-kota. Kota-kota dia. Menghadap gedung-gedung. Ya. Tu boleh rasa nampak dekat gedung. Gedung dekat Kuala Lumpur. Lepas tu
Di sini kita bisa masak-masak juga kerana ada dapurnya. Alhamdulillah. Ya makcik, makasih banyak makcik Ha? Oh, tu. Malam-malam kan pukul 10 pun tak apa, kalau dah tidur pun makcik telefon. Jangan kena on telefon ni lah, wifi ada. Wifi ada? Pun nanti tunggu di bawah je, makcik hantar periuk ke nak roti ke sikit makanan ke apa kan. Makanan yang tu tak apalah, ni periuk adik ni. Kan macam mana awak nak makan tak ada periuk? Apa? Ya, pinjam periuk nenek. Baik duduk mana nenek kau tahu kan? Masalahnya itulah sebab Kan kena buka. Bawa dua dah kan? Satu lagi? Dua buat Bawa dah dua. takkan keluar pun kena sentuh dia. Kena sentuh. HP ya, tunggu dulu. Apa yang bawa? Kelak wifi tak ada. Bawa pencah lah. HP sayang lah. Bawa pencah cara ada. Datang. Lantai berapa ni? Lantai 20 kan? Nanti Habis tu 2008, ingatlah. 08 Orang ada HP tu. Apa? Gay makcik? Gay dia kami kan kalau Pakai? Gay lah, tapi kami kan 6. Kalau tadi yang itu tu lantai berapa? Parking. 6 6B. 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 Tapi ada je di HP pun. Tak apalah, belajar. Okey ni kita nak hantar makcik tadi. Makcik dah nak balik ke Sungai Buloh. Kami ingin nak di sini. Nantilah baru jumpa lagi. Alhamdulillah. Oh, makcik. Hati-hati makcik. Makcik hati-hati. Okey dah makcik. Terima kasih makcik. Hati-hati. Dah makcik tak. Okey, alhamdulillah sekarang. Oh. Ya. Okey, alhamdulillah perjalanan hari ini juga lumayan panjang dan kita tadi dah hantar makcik Orchid juga. Ni kita nak balik lagi ke kamar. Kita nak naik lagi ke kamar. Alhamdulillah, terima kasih banyak makcik yang dah ngantar saya, ngantar keluarga hari ni dan pokoknya makasih banyak dah bawa kami berjalan. Alhamdulillah. Ni kita nak balik ke kamar pula.